hifzuddin, memelihara agama. Kita kena tahu, dalam Islam ni, kalau siapa yang belajar ilmu maqasid syariah, dia akan lalu satu bab yang dipanggil sebagai ad-daruriyatul khams. Perkara-perkara daruriyat yang 5. Apa itu daruriyat yang 5? Hifzun nafs, hifzuddin, wa hifzun nafs, hifzul akal, hifzun nasab, wa hifzul mal. Okey, 5 benda. Menjaga agama, menjaga diri, menjaga akal, menjaga nasab dan menjaga harta. Ini 5 benda dalam Islam yang dipelihara. Kata Al-Imam Syatibi, 5 benda ni kalau tak dijaga, kalau hilang, dunia tidak akan stabil. Dan yang paling atas ialah hifzuddin, menjaga agama. Menjaga agama lebih utama daripada menjaga nyawa. Betul tak? Ke tak betul? Mana lebih utama, jaga agama ke jaga nyawa? Ha? Jaga agama, Okey. Saya nak bagi contoh. Kita nak pergi sembahyang Jumaat. Muazzin dah azan. Tiba-tiba kita lalu dekat tepi sungai. Tengok ada seorang yang tengah mandi lemas. Kalau kita tak tolong, dia mati. Kalau kita tolong, Jumaat kita terlepas. Kita nak tolong atau nak pergi solat Jumaat? Ha? Tolong. Sebab perempuan tak wajib sembahyang Jumaat. Yang lelaki, perempuan senang jawab. Dia kata, tolong. Tapi dengan syarat lah. Kita pun pandai berenang. Kalau kita terjun, kita pula minta tolong, tak wajiblah kita tolong. Kita wajib mencari penolong yang lain. Kan? Yang lelaki, nak tolong ke nak pergi sembahyang Jumaat? Tolong. Tadi kata menjaga agama lebih utama. Macam mana, Haji? Tolong. Tolong, siapa boleh jawab? Tadi kata menjaga agama. Sembahyang Jumaat jaga agama tak? Tolong orang jaga agama ke jaga nyawa? Jaga agama juga? Macam mana tolong dia boleh jaga agama? Jaga nyawa lah, kita nak jaga nyawa dia. Katalah yang lemas tu orang yang bukan Islam. Tolong Tolong. Tengok orang Islam bagus. Dia tolong juga. Walaupun dia tahu yang tu bukan Islam. Ya, kena tolong. Habis tu macam mana jaga nyawa lebih utama? Agama tak runtuh kita tak pergi sembahyang Jumaat sebab ada ganti solat Zuhur. Tapi kalau nyawa ni kita tak tolong, pergi sembahyang Jumaat, nyawa ni tak ada ganti. Kita bukan main PlayStation. Mati ada 2 lagi nyawa. Ada 2 lagi nyawa. Kan? So, jaga agama itu lebih utama. Sebab itu, untuk menjaga agama ni, Islam mensyariatkan jihad. Walaupun dalam jihad itu ada nyawa yang akan terkorban. Dan Islam mengatakan sesiapa yang mati untuk mempertahankan agama Islam itu, untuk mempertahankan agama Islam itu daripada serangan musuh-musuh Islam yang nak melenyapkan agama Islam, dia dikira mati syahid. Kerana nak menegakkan agama lah. Al-Imam Syatibi rahimahullah dalam kitab dia Al-Muwafaqat mengatakan menjaga agama ini, bahkan semua daruriyat, semua benda yang saya sebut tadi, menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga akal, dia ada dua segi. Islam jaga 5 daruriyat ni. Saya nak panggil apa daruriyat dalam bahasa Melayu? Apa daruriyat dalam bahasa Melayu? Sebab saya duk baca artikel-artikel pun dia pun panggil daruriyat juga. Daruriyat, benda yang mesti dijaga. Kemestian yang 5. Imam Syatibi kata, nak Islam menjaga kemestian yang 5 ini daripada dua sisi. Min janibil wujud
wa min janibil adam. Apa itu janibul wujud? Apa itu janibil adam? Maksud dia, agama Islam ni, syariat Islam ni menjaga agama daripada sudut nak menghidupkan amalan agama tu, dan juga dalam masa yang sama menafikan segala elemen yang boleh mematikan amalan agama. Maka sebab itu agama Islam ni mensyariatkan ibadah-ibadah untuk dilakukan oleh orang Islam. Kita kena laksanakan ibadah. Bahkan di sisi ahli sunnah wal jamaah, amalan itu sebahagian daripada iman. Sebab itu Imam Bukhari sebut dalam kitab Sahih Bukhari, al-iman qaulun wa amal. Iman itu ialah perkataan dan amalan. Iman tu bukan hanya sekadar perkataan, saya beriman, mengucap 2 kalimah syahadah. Bukan hanya sekadar percaya dan percaya. Dia kata wa amal, mesti dibuktikan dengan amal. Maka sebab itu disyariatkan rukun Islam. Sebab itu disyariatkan nutqu bisyahadatain, kena mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab itu disyariatkan amalan-amalan ibadah, salat, puasa, zakat, termasuk juga iktikaf. Untuk menghidupkan agama itu sendiri. Min janibil adam macam mana? Agama Islam, memelihara agama daripada lenyap dengan disyariatkan jihad fisabilillah, dengan disyariatkan amar ma'ruf nahi munkar, dengan disyariatkan kewajipan menuntut ilmu. Sebab tu ilmu fardu ain tu dipanggil fardu ain. Menjadi kewajipan atas semua untuk belajar benda-benda yang dianggap sebagai fardu ain. Dan ada ilmu yang dianggap sebagai fardu kifayah, fardu juga, tapi kifayah. Maksud bukan semua kena belajar. Saya belajar ilmu hadis, fardu kifayah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tak payah belajar ilmu hadis. Taklah jadi wajib sebab ada orang dah belajar. Ada orang belajar ilmu usul fiqh, fardu kifayah untuk dia. Ada orang yang hafal Quran, fardu kifayah untuk dia. Bila dia buat, kita tak payahlah hafal. Untuk apa semua ni? Kenapa para ulama kata ada ilmu fardu ain? Sebab yang ni memang semua kena buat, kena beramal. Kerana yang ni nak menghidupkan agama. Fardu kifayah pun kena ada juga, tapi atas kemampuan insan. Tak semua orang. Kalau kita wajibkan semua orang, dunia tak akan berjalan dengan baik. So dijadikan fardu kifayah. Tapi kena ada sebahagian manusia yang belajar benda tu, untuk menghidupkan ajaran agama daripada lenyap. Jadi pensyariatan menuntut ilmu, pensyariatan jihad, pensyariatan amar ma'ruf dan nahi munkar, ajak orang buat benda baik, cegah orang buat benda mungkar, ia adalah penjagaan agama supaya dia tak lenyap. Min janibil adam. Ya. Jadi Syekh Ahmad Raisuni, seorang pengkaji maqasid pada zaman moden ni, dia mengkaji ilmu maqasid di sisi Al-Imam Syatibi. Disebutlah apa sebenarnya tujuan Islam meletakkan ibadat-ibadat ni, pensyariatan ibadat ni untuk apa? Dia kata apa? Fa innahu sur'ana ma nabbaha ala anna hadhihi al-ibadat yumkinu ta'liluha ta'lilan ijmaliyah. Imam Syatibi dia bahas tentang objektif pensyariatan ibadat. Sebab siapa yang belajar maqasid dia tahu, pensyariatan hukum ni ada dia punya faktor dia, ada objektif dia. Kenapa diharamkan zina? Nak jaga nasab, nak jaga keluarga. Kenapa diharamkan arak? Nak jaga akal. Kenapa potong tangan pencuri? Nak jaga harta. Kan? Kenapa disyariatkan jihad? Nak jaga agama. So, ibadat ni, pensyariatan dia sebab apa? Imam Syatibi kata, ini kata Raisuni lah, Syatibi menjelaskan ibadat-ibadat ni mungkin untuk kita cari faktornya dengan faktor yang rambang secara umum. Ya? Wa huwa annaha tumarrinul ibad ala inqiyadi lillahi ta'ala. Kerana ibadat ni melatih hamba untuk tunduk kepada Allah. Wa tajdidil ahdi bi dzikrihi, dan supaya memperbaharui semangat janji dia dengan Allah apabila dia menyebut nama Allah beribadat. Mimma yuntijun nahya 'anil fahsya'i wal munkar, yang mana ibadat ni akhirnya akan menatijahkan pencegahan daripada perkara keji dan mungkar,
wa yukhaffifu minal mughalah fi ittiba'i matalibid dunya. Dan dia kata ibadat ni akan mengurangkan kita bersifat melampau dalam nak mencari habuan dunia. Sebab kadang-kadang kita mencari sangat dunia ni, duk tamak sangat dunia. So disyariatkan ibadat supaya ibadat tu dapat ingatkan kita pada akhirat. Aku kat dunia ni sekejap je. Jadi itu di antara maqasid. Itu di antara maqasid ataupun objektif pensyariatan ibadat. Jadi sebab itu Imam Syatibi dia kata fa usulul ibadat raji'ah ila hifziddin. Asal ibadat ni, usul ibadat kembali kepada penjagaan agama min janibil wujud. Dari sudut nak mewujudkan seperti keimanan, mengucap kalimah syahadah, salat, zakat, puasa, haji dan seumpamanya. Baik.